Hey guys, hari ni aku nak kongsi sikit kisah sebenar aku tentang macam mana rasanya bila aku pindah dari Malaysia ke Abu Dhabi di UAE. Tapi sebelum tu, sebelum aku start, tolong follow TikTok aku sampai 5k followers sebab saya akan ajar korang cara nak solve Rubik's Cube secara live. Okay, tak perlu buang masa lagi, jom kita start. Sebelum aku pindah dari Malaysia ke Abu Dhabi, aku sebenarnya rasa sedih sikit sebab dah 13 tahun aku hidup dekat Malaysia. Banyak sangat kenangan dengan kawan-kawan, sepupu, nenek dan keluarga aku. Memang susah tinggal ke semua tu. Hari nak pindah tu 31 Ogos 2025, aku kena bangun awal gila-gila tu. Pukul 4 pagi. Sampai dekat airport, flight pukul 9. Masa tu dah tunjuk 8.50 ke 8.40. Sempatlah ambil gambar dengan sepupu dengan family dekat airport. Masa tu hati saya rasa sayu, tapi aku senyum je. Bila jam dah tunjuk 8.50 pagi, kami pun naik on the way ke kapal terbang. Naik kapal terbang dan terus gerak. Perjalanan dari Malaysia ke Abu Dhabi ambil masa 8 jam. Serius weh, lenguh kaki aku. Dah lah tempat sempit weh. Tapi aku tengok luar tingkap, aku fikir mungkin ini permulaan baru untuk aku. Sampai je dekat airport Abu Dhabi tu, aku terkejut tengok tempat tu. Canggih gila, moden, cantik sangat. Macam orang kaya sangat dah ni. Tapi bila keluar je dari airport, panas gila dia weh. Lain macam. Dah macam duduk depan matahari. Berpeluh banyak terus. Sekarang dah 2 bulan aku duduk sini. Dan rasa dia macam dah 10 tahun duduk sini. Kadang-kala rindu Malaysia, rindu keluarga. Tapi aku tahu mungkin ada hikmah aku datang sini. Kadang-kadang kita kena jauh dulu, baru kita faham erti rindu dan kekuatan diri sendiri. Terima kasih sebab dengar kisah aku ni. Dan jangan lupa tekan follow tu sampai 5k followers, sebab aku akan ajar korang cara nak solve Rubik's Cube Method Advance secara live. Bye guys.